Dan perkara ni sebenarnya telah menidakkan sentimen yang mana ada yang mengatakan orang daripada Camik tak boleh memimpin Keluang. Jadi benda ni sangat-sangat tidak tepat. Jadi saya Siapa yang kata tu? Siapa yang kata tu? Ada sesumbang di luar sana lah. Jadi hari ni terbukti sah. Kalau kita tak kenal walaupun seinci kawasan di Keluang, janganlah ada cerita nak jadi pemimpin. Kembali lagi kita dalam 86,000 podcast semua tentang Keluang. Baik, tadi kita banyak bercerita tentang ada apa dengan DJS dan kali ini kita bercerita tentang ada apa dengan Keluang. Jadi perkara ini pun melibatkan juga perbualan kita sebentar tadi. Datuk, saya nak tanya jugalah. Apa yang Datuk nampak pada pandangan mata Datuk kepada Keluang? Okey, Keluang ini sebelum jadi wakil rakyat lah. Okey, bagi saya Keluang ni ada potensi. Baik. Banyak potensi dengan kedudukan kita. Keluang ni di tengah-tengah negeri Johor. Okey. Dan juga Keluang ni kalau dalam konteks dikelilingi oleh kampung, ladang, ada felda. Jadi ada pelbagai sumber dekat Keluang ni. Baik. Cuma isu dia ialah siapa yang nak membuka ruang ini untuk explore, nak jadikan Keluang ni akan menjadi satu-satunya point ataupun tempat di Johor dan Malaysia ini yang bukannya dikenali tapi boleh dibangunkan. Baik. Kan? Begitu. Mengikut peredaran zaman lah. Maknanya kalau kita tengok daripada sektor pertanian, dikelilingi pertanian, macam mana daripada situ kita nak melangkah ke sektor industri umpamanya kan. Baik. Tapi siapa yang akan bawa, bahasa Inggerisnya, siapa yang nak drive ke arah tu. Itu yang penting. Sekarang ni jadinya Datuk nampak potensi dan kemudian apa yang Datuk nampak dulu dengan kini, apa bezanya Keluang ni dulu dengan kini, apa yang Datuk nampak? Sebelum saya jadi wakil rakyat dulu, saya tengok Keluang ni dalam konteks prasarana asas tu banyak perlu diperbaiki. Okey. Yeah. Antaranya soal air. Baik. Yeah. Saya ingat lagi tahun pertama jadi wakil rakyat, ya Allah, dia punya stres. Bila tak ada air, pukul 2 pagi, 3 pagi, orang masih telefon. Saya ingat lagi ada 2-3 ayat maksud seorang Cina. Pukul 2 pagi, telefon, YB, ini apa ni? Saya mau buang air pun air tak ada. Macam mana ni? Besok anak mau sekolah. Time cuti sekolah, orang buat je kahwin. Telefon, YB, air tak ada macam mana kan? Macam-macam, bukan orang Melayu, Cina, semua bangsa telefon. Baik. Dan jadi saya nampak ini antara perkara yang sangat penting diselesaikan. Sebab tu antara perkara awal yang selesaikan. Saya jadi wakil rakyat 2008. Baik. Saya memikirkan macam mana selesai benda ni. Akhirnya 2011 saya dapat ruang dan peluang untuk saya selesaikan masalah ini apabila Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Najib mengadakan lawatan ke Johor. Baik. Dan saya minta supaya dibawa Keluang. Dan pada ketika itulah kita deal sehinggalah akhirnya Datuk Najib setuju umumkan peruntukan 100 juta untuk buat empangan kahang. Yang mana pada ketika itu tak tersenarai pun dalam mana-mana senarai projek, terutama sekali di EPU, JPM masa tu. Dan saya ingat lagi sebelum PM datang ada mesyuarat pilihan rasan dekat Muar, sebab PM akan datang Muar dan juga Keluang. So timbalan pengarah isu serta nak sebut nama lah. Rahsiakan. Dia marah saya. Dia kata tak boleh YB sebab tak tersenarai lah, mana nak cari duit 100 juta ni. Kan? So akhirnya ayat saya yang last, kalau ICU tak benarkan ni, lebih baik PM jangan datang Keluang. Macam tu waktu tu. No, saya ni fighter. Banyak sejarah saya fight untuk, sebab saya orang susah kan, untuk keluar dari susah kena fight kan. So saya fight masa tu dan akhirnya
pegawai daerah cool dan sebagainya, bagi cool keadaan meeting tu. Akhirnya okey, sampai masa hari Datuk Najib datang ke Keluang, saya tengok apa bulan 2011. Baik. Dia mau makan malam masa tu, lepas dia melawat macam tempat. Saya ingat lagi pada pukul 6 kan, saya dipanggil oleh Yang Mahmud Besar masa tu, Datuk Ghani. Baik. Nak runding balik. Sekarang PM kata dia dapat brief pada ICU, of course lah kan, sebab memang tak ada tajuk nak buat empangan kahang ni. Okey. Kan? Akhirnya saya kata, ginilah Datuk, kalau nak tarik balik tak nak PM, tak nak umum malam ni, saya tak akan keluarkan wang lah. Kan? MB tengok saya atas bawah kan. Inilah saya punya apa, lepas tu saya minta PM nak datang, sebab ini masalah yang berlaku di Keluang. Kan? Bukan tak ada air tu ada, cuma di Keluang ni sebelum ini kita dapat sumber air daripada mana tahu. Satu daripada empangan, orang sebut empangan Manong. Okey, Manong. Dekat Jalan Hitam. Betul. Empangan itu bukan untuk empangan sumber air. Empangan itu adalah empangan tempatan banjir. Baik. Yang mana air itu ditakung untuk kontrol bila hujan lebat banyak. So air itu dikontrol supaya tak melimpah ke peringkat bawah, di bawah. Apa nama ni, yalah, kebun-kebun tak jadi banjir. Dan itu ya sumber air kita. Yang kedua, sumber air kita ialah di Sungai Semerung kecil. Okey, betul. Dia ada satu takungan air kan. Tapi pada ketika itu, ialah dengan pembesaran sungai, parit dan sebagainya, air itu dah tak ada. Dah tinggal sikit. Saya pernah tengok dengan mata saya, musim kemarau, tak tersedut, tak ada air nak disedut. Kan? So kenapa tak ada air? Empangan Manong ni, bila apa nama ni, lepaskan air tu, apa nama tu, sebab dikeliling dengan kebun-kebun. Okey. Kan, ada orang meracun rumput, membaja. So sedangkan tu geliar hujan, dia masuk ke dalam empangan itu, tercemar lah. Tercemar. Ada plankton, chemical. Ada chemical dan sebagainya. So tak boleh digunakan itu. Itu yang kadang-kadang musim hujan air tak ada, pipe tak keluar air. Itu puncanya. Punca dia. Kan? Lepas tu saya, apa pun saya nak buat, saya kena study. Kan? Saya jadi wakil rakyat 2008. Baik. Setahun lebih saya study. Saya jumpa SAJ, saya jumpa, pergi turun tengok empangan dan sebagainya. I have to fight for the people of Keluang. Dan akhirnya pada malam itu, mungkin dia tengok Jair main, dia kata ada orang PM datang, mungkin lagi tu. Dan saya percaya malam tu saya ingat dekat 10,000 orang kumpul dekat Posteran Haji Hassan kat bandar tu, meraihkan PM datang, dan PM umumkan pada malam tu. Dan empangan tu siap bila tu? Ingat tak? Empangan tu saya ingat berapa tahun ni buat ni, 4-5 tahun juga. Okay. So dia selesai empangan tu lebih kurang 2017 ke gitu. Sebelum saya dah second term jadi wakil rakyat. Siap je empangan, itu empangan. Nak salurkan air ke tangki takungan tu, tangki utama ni untuk disalurkan pada masyarakat Keluang ni, mesti ada salur dia. Betul. Dengan dia punya proses air tu, itu pun lebih kurang 1 juta. Tambah lagi 1 juta. Itu saya runding dengan bos saya lah, Datuk Khalid masa tu, MB kan. Akhirnya saya kata kalau empangan tak dapat disalur pun tak guna juga. Takkan mancing ikan. Dan akhirnya kerajaan negeri bantu lebih kurang 100 juta lagi, dapatlah hari ni. Sebab tu Keluang alhamdulillah tak ada air. Dan kalau tak ada air sekarang ni bukan sebab tak ada air, itu mungkin kerja-kerja baik pulih dan sebagainya, baik pecah ke apa semua. Dan saya rasa bangga sebab apa, daerah lain hari ni memikirkan macam mana nak selesai masalah air, tapi saya dah berjaya selesaikan lebih awal. Johor Bahru dengan pembangunan yang pesat ni, dia orang pun pening. Ada masalah air ke? Masalah air, kuota tinggi. Betul. Daerah lain sama. And that's why itu saya, antara saya punya kepuasan. Walaupun mungkin orang tak tahu cerita ni, saya rasa puas sebab saya dapat selesaikan
Itu masalah besar. Itu masalah asas. Sebab air ni adalah kemudahan keperluan harian. Jadi waktu tu Datuk menjadi seorang adun, tapi berupaya untuk membawa satu projek mega lah. Bagi saya mega lah. 1 juta tu lagi mega. Dan all in 200 juta tu. 200 juta total. Dan kemudian bagi manfaat pada sampai hari ni. Alhamdulillah tu, saya bukan cakap apa, sampai hari ni saya tak pernah rasa air tak ada. Paling-paling pun orang kata penyelenggaraan benda semua tu kita faham lah, ada jadual berkala tu, saya faham. Tapi selain daripada pangan, kita nak tahu juga apa lagi mercu tanda yang pernah ditinggalkan. Soal jalan. Okey. Kan bila keluar semakin bangun, trafik makin meningkat. Kalau pagi jalan Batu Pahat ni kan, betapa jam dia. Satu. Yang kedua, hospital kita berada di Jalan Kota Tinggi. Betul. Ya. Jadi bila orang nak ke hospital daripada jajaran Jalan Aitam Batu Pahat ni, daripada Sri Lalang sampailah ke kawasan Keluang Barat, Taman Sri Keluang, nak pergi hospital, laluan dia cuma satu je. Sama ada lalu Jalan Bandar atau lalu depan rumah DO tu, Jalan Sawi pergi hospital. Kan? So bila time jam, bayangkan ambulans, kalau ambulans tersangkut tengah tu, dengan kan susah. Betul. Lepas tu saya masa tu saya mikir, sebab kita nak laksanakan, nak dapatkan sesuatu projek yang baru ni, kadang-kadang kalau kita mohon kerajaan mungkin lambat sebab dia punya queue keutamaan itu. Dan masa tu saya initiate dengan pihak pemaju Parkland dengan satu lagi KSL. Bukan KSL, Parkland dengan Tongto. Okay. Dan akhirnya dia orang setuju untuk buat satu jalan rentas daripada stadium Keluang sampai Taman Delima. Dia kurang dalam 22 juta. Maksudnya itu bukan bajet kerajaan negeri, itu pemaju. Inisiatif pemaju. Sebab dia bila dia pemaju, dia kena bagi sumbangan pada setempat lah, tempat tanah, pada PBT dan sebagainya kan. Jadi kita gunakanlah sebahagian duit itu. Dan selain daripada meningkatkan prasarana situ, tapi sebenarnya tengok hari ni, itu dia dah jadi second link dekat Keluang ini. Saya cakap kalau nak pergi ke, saya biasa beli barang dapur dekat Lotus. Jadi kalau dulu nak pusing, ya Allah, kalau Taman Intan kan dah jam kan. Sekarang ni kita dah tembus lah Taman Keluang Perdana, turun bawah tu dah sampai dah. Itu punya bukan kerajaan negeri punya kan? Bukan, itu tak pakai duit kerajaan. Itu soal jalan. Ni daripada Jalan Mengkibul nak pergi hospital. Walaupun dia ada link kedua. Tapi dia terpaksa juga masuk ke traffic light depan rumah DO tu. Betul. Masih lagi mana pun jam. Betul. Lepas tu saya cadang pada JKR pada ketika itu supaya buat jajaran daripada situ, traffic light Taman Titiwangsa ke apa tu. Terus pergi ke Bandar Serimpian. Betul. Kan, lebih kurang dalam 60 juta. Itu yang sedang ditimbang di bawah, sama ada KKRW ataupun JKR. Ini itu penting. Akan datangnya. Ini akan datang. Dan kalau ini selesai, maknanya masalah lalu lintas almost selesai lah. Dekat gitu. Keluang ni lah. Sebab sekarang kalau perasan Keluang dah semakin jam. Waktu puncak tu saya memang kalau ada tu perasan dekat traffic light Tasik tu, dia kadang petang sampai ke Petronas ataupun Petron dekat Jalan Mengkibul tu. Bila kita nak bawa Keluang ni maju ke depan, prasarana yang berkaitan dengan jalan ni sangat penting. Baik. Dan itu. So banyak lagi lah nak cerita pasal Keluang ni. Nanti nampak macam ni sangat dengan pertumbuhan. Kalau kita perasan hari ni akan 2 kawasan pertumbuhan baru yang sedang rancak. Satu di kawasan Keluang Perdana, kan, sedang satu kawasan baru. Satu lagi Bandar Premier yang sebelah Majlis Perundang Keluang tu. Itu akan jadi 200 ekar tu akan jadi kawasan pembangunan bandar baru kat situ. Saya nak sambung sikit. Okey. Itu prasarana umum. Baik. Kita jangan lupa juga dengan anak-anak muda ni. Prasarana anak muda, dia nak apa aktiviti. Lepas tu masa saya sukan tu, saya ingat Keluang ni antara kawasan parlimen yang saya boleh kata paling banyak gelagang futsal. Kan? Di Dua Dudun. Walaupun saya duduk Dun Mahkota.
Dun Mengkibul Pembangkang, saya tetap juga bangunkan Gelanggang Futsal ni untuk orang muda. Itu antaranya lah kan. Sekarang Gelanggang Futsal tu macam mana tu? Dia bawa ada sebahagian aktif, ada sebahagian mungkin dah orang beli tak ada, dah tak jaga. Dah tak jaga. Tapi saya perhatikan setakat ni kebanyakannya masih ada lah budak ni kan. Cuma sekarang tandas dah terpakai, elektrik pun dah tak ada. Itu soal maintenance lah. Kan? Maksudnya itulah kata air tangan Datuk Jais Sadin ni kat keluar ni pasal futsal tu. Saya baru tahu ni. Datuk Jais punya idea yang bawakan. Sebab dulu satu don dia 2 saja. Baik. Tapi masa tu kita ngakal lah. Sebenarnya nak dapat lebih kan. Banyak tu. Dekat Kampung Melayu ada. Dekat Taman Ilham ada. Dekat banyak dekat keluar banyak. Kampung Semerung ada. Kampung Semerung sekarang dah dibaiki. Dah dibaiki dah sekarang. Sebelum PRK tu. Okey. Dah cantik dah tu. Kita sebagai pemimpin ni, bagi saya lah, kalau kau tak tahu segenap lah inci kawasan tu, kau tak layak je pemimpin. Alamak. Dekat keluar ni kau cakap ada pasal apa, kat mana kan. Sebab inilah sebagai pemimpin pada ketika itu, hubungan kita dengan masyarakat bukannya face to face. Betul. Melalui hati ke hati. Platform media sosial pun juga. Saya pernah menyelesaikan satu jambatan dekat Kampung Semerung. Baik. Dan saya dapat mesej tu daripada saya punya Facebook Messenger. Baik. Kan, maknanya orang boleh akses saya at any platform. Okey. Dan dia punya bersyukur sebab jambatan tu kecil je pun. Baik. Tapi menjejaskan dia punya perjalanan keluar masuk dan sebagainya kan. Dia terpaksa pusing jauh dan sebagainya. Bukan kos yang besar, tapi impact pada komuniti kat situ tu. Memang luar biasa lah bagi dia. Memang sangat-sangat orang kata bersyukur. Ya, dan itu penting. Di Taman Fajar umpamanya Taman Fajar dulu taman yang pertama yang diwujudkan sebelah Kampung Tengah tu. Betul Taman Fajar. Dan tanah tu rendah. Baik. Bila taman-taman baru naik, taman makmur naik, dia dah tambak jadi tinggi kan. Setiap kali hujan 2 jam je confirm banjir. Naik air lah. Kan? Dan akhirnya saya kata kita kena engage dengan komuniti kat situ. Sebab dia yang lalu, dia yang tahu banjir macam mana dan sebagainya. Yeah. Akhirnya saya panggil beberapa orang komuniti kat situ, ketua masyarakat kat situ. Dan dia rupanya dia setiap kali banjir dia berjalan, dia rakam macam mana air tu naik keluar mana kan. Dan dia follow apa yang pengungsi penduduk tu punya cadangan. Sampai sekarang tak banjir. Dah settle masalah. Dan perkara ni sebenarnya telah menidakkan sentimen yang mana ada yang mengatakan orang daripada Camik tak boleh memimpin Keluang. Jadi benda ni sangat-sangat tidak tepat. Jadi saya siapa yang kata tu? Siapa yang kata tu? Ada sumbang di luar sana lah. Jadi hari ni terbukti sah. Kalau kita tak kenal walaupun seinci kawasan di Keluang, janganlah ada cerita nak jadi pemimpin. Satu lagi saya ingat dekat Kebun Baru, saya ingat dah berapa ramai wakil rakyat dan ahli parlimen nak selesaikan masalah. Kebun Baru tu, kalau kita ngala ke Paloh, dekat kawasan Kilang, ada sebelah kanan tu, kalau ngala Paloh ada satu kolam ikan. Okay. Dulu air akan lalu melimpah ke jalan. Okay. Memang panas ke, hujan lah apatah lagi. Memang melimpah air lah. Kan, daripada kolam tu. Tak boleh selesai. Saya kata, very simple ni, asal tak boleh selesai? Kan, so, saya turun tengok apa masalah dia. Dan akhirnya, tak sampai bulan selesai. Sampai sekarang. Mana ada lalu lagi depan? Betul lah. Tanya orang Kebun Baru. Ya, saya orang Kebun Baru. Umur saya Kebun Baru. Dulu kan ada air melimpah. Betul. Sekarang dah tak ada lah. Dah tak ada isu tu. Kan? Benda-benda kecil-kecil ni. Sebab kita pemimpin kena turun, kena tahu apa yang di bawah tu kan. Baik, pada kata mungkin ada banyak lagi yang Datuk kata inisiatif Datuk kalaulah bergelar wakil rakyat lagi. Jadi selepas wakil rakyat lagi. Jadi selepas PR 18 kita semua tahu Datuk Jais dah bukan lagi ada mahkota dan berlaku banyaklah kembincangan selepas itu, banyak benda-benda pembangunan orang kata terhenti seketika. Jadi pada hari ini kita nampak Datuk Jais sekarang nak tahu jugalah
selepas tidak menjadi wakil rakyat, adakah masih ada lagi orang kata urusan khidmat bakti ni? Masih aktif lagi ke ataupun Datuk dah bersara ataupun dah pencen ke macam mana tu? Dia istilah bersara dalam politik ni tak ada. Sama ada jawatan dalam resmi dalam kerajaan ataupun tak ada, selagi boleh menyumbang, kita tak sepatutnya kita tak memberi sumbangan. Dan saya banyak juga memberi pandangan-pandangan pada selepas dah tak jadi wakil rakyat ni, pada pihak kepimpinan di peringkat daerah sebagainya. Ada sebahagian yang ambil kira, ada sebahagian mungkin dia orang tak ambil perhatian. Tapi mana-mana yang perhatian so far okey. Cuma ini kalau cakap mungkin dia akan jadi panas. Tak apa, kita memang nak panaskan keadaan. Kepimpinan di peringkat kerajaan yang menguruskan daerah ni, sama ada daerah ataupun pihak berkuasa tempatan, dia mesti rapat, mesti orang putih kata work together dengan orang tempatan. Baik. Terutama sekali orang-orang yang ada pengalaman. Bukan saya seorang. Baik. Kan ramai lagi, terutama masyarakat Cina kan, bekas-bekas wakil rakyat yang memimpin dewan-dewan perniagaan dan sebagainya kan. Sebab dia orang ni ada pengalaman. Dia orang ni ada banyak maklumat yang boleh dikongsi bersama. Dia sebab rasa kepimpinan yang saya katakan tadi, dia akan datang dan pergi. Kan, kalau dia bukan orang keluang, lagilah dia ni, sebab dia duduk sini 2-3 tahun. Betul. Lepas tu dia ikut buku apa dia buat, kan? Akhirnya begitu saja. Kan? Sebab tu kena ada engagement. Kan? Sebab saya juga pernah bekerja dengan pemimpin daerah. Baik. Saya tak nak sebut nama lah. Kalau pemimpin daerah ni maknanya ketua jabatan. Terutama yang menguruskan daerah, menguruskan PBT, menguruskan beberapa jabatan penting. Baik. DKR, DPS kan. Yang rapat dengan kita. Saya pernah buat dulu, kita nak kempen Johor Bersih Lestari. Dengan sokongan daripada mereka, kita buat Keluang Car Free Day dulu. Okey, Keluang Car Free Day. Sampai sekarang ada. Tapi bandingkanlah berapa ramai dulu dengan sekarang. Kan, sebab program itu kalau kita buat dengan jiwa, kita buat dengan mesej yang betul, orang akan bersama. Betul. Masa saya buat Keluang Car Free Day tu, kita buat kempen Johor Bersih Lestari tu, saya ingat lagi, kita engage dengan macam-macam NGO. Sehingga pada tahun 2018 tu, sebelum kalah kerajaan Barisan Nasional, masa tu kita berjaya kumpul lebih kurang 340 tong sampah sumbangan dari berbagai pihak. Tong sampah? Sebab nak kempen orang buang sampah ni. Pada ketika itu saya bawa balik pada satu bandar kat China. Okey. Kan, bandar yang bersih. Kenapa bersih? Sebab tong sampah tak lebih 50 meter. Baik. Toleh kanan tong sampah, toleh kiri tong sampah, depan tong sampah. Jadi orang tak sempat nak campak sampah tu, dia akan buang tong sampah. Itu yang saya buat tu kan. So, bila kita ada engagement, sokongan tu ada. Tapi bila tidak ada engagement dengan pemimpin tempatan, pemimpin NGO, masyarakat dan sebagainya, hanya dalam meja mesyuarat, tu tak jadi. Kan? Sebab kita ni, saya percaya sama ada pemimpin NGO, pemimpin tempatan yang berpengaruh, semua nakkan Keluang ni lebih baik daripada semalam. Yes, betul. Kan? Nak menuju ke depan, nak maju juga macam di tempat lain. Kan? Jadi itu penting. Baik Tok. Tadi Datuk dah mula membuka ruang untuk kita cuit sikit. Jadi kita simpan 2 poin tu Tok. Sebab segmen ketiga ni mungkin dia ada lebih panas daripada sekarang lah. Jadi kita jumpa pada segmen seterusnya hanya dalam 86,000 podcast, semua tentang Keluang. Bila sampai dia traffic light nak ke Keluang Perdana, dia ada nampak ada satu monumen ataupun kata binaan kereta api. Dia kata tanya saya, itu kereta api asal Keluang ke macam mana? Jadi saya nak jawab ni, saya nak kata bukan, nanti kata saya tak tahu tentang Keluang, tapi benda ni dah bina. Adakah itu asalnya kereta api yang ada kat Keluang tu? Warna hijau begitu.
Saya ingat ni bangang lah.